saya tanya beberapa soalan, boleh ke Puan? Okey. Boleh saya tahu anak Puan darjah berapa? Belajar kat sini. 2J. 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 Nama? Chia Jie. Chia Jie. Puan tahu tak pasal PBD? PBD. Pentaksiran bilik darjah. Tahu lebih kurang. Apa yang Puan faham tentang PBD? Macam serba sedikit Puan tahu ke? Maksud tu tahu betul tapi nak royak lah mana. Okay, PBD tu dia TP lah, tahap penguasaan murid, yang dia ada 6, TP1 hingga TP6. Macam kalau kita TP1 tu murid tahu benda tu. Yang TP2 murid tahu dan faham. TP3 murid tahu, faham dan boleh buat benda tu, dan seterusnya sampailah TP6 apa semua. Puan rasa kan sekolah sekarang kan dia menggunakan PBD kan. Puan rasa Puan boleh tahu tak tentang kelebihan dengan kelemahan anak Puan bila guna PBD tu? Macam bila Puan dapat keputusan anak Puan, tiba-tiba kat keputusan tu dia tulis TP5, TP6, TP3 apa semua. Puan faham? Puan rasa kat situ Puan boleh tengok tak kelebihan dengan kelemahan anak Puan? Sebab kelebihan kalau macam di sekolah dah. Dia dengan cikgu, lepas tu dia di rumah dengan kita. Dia lain duduk. Di sekolah kadang-kadang cikgu tanya siapa tu, dia tahu tapi dia tak jawab. Jadi kita tak boleh nak agak macam di rumah. Kita apa-apa dia boleh royak. Tapi duduk sekolah tu dia takut. Jadi hak dia tahu pun dia tak boleh nak royak. Dia senyap. Suruh sifir kan. Dia suruh baca sifir dulu. Boleh tak? Sampai sekolah tak boleh. Jadi cikgu masuk dalam grup. Budak ni kat mana? Puan rasa apa faktor jadi macam tu? Okay. Dia takut dengan cikgu ke. Kadang-kadang cikgu ni kadang-kadang dia budak ni, kadang-kadang dia kena kita backing. Dia takut. Benda yang tahu pun dia tak berani nak royak. Dia cikgu dia kena kadang-kadang kena lembut sikit. Dengan budak kan, makan lembut tak makan kegah kata. Gitulah. Kalau Puan lebih suka guna PBD ke ataupun peperiksaan secara bertulis macam UPSR dulu-dulu? Kalau kita suka gitulah. Suka peperiksaan bertulis. Kenapa? Sebab kita boleh nampak benda yang tersirat budak tu. Tersirat dalam dia kan. Benda yang dia tahu dengan tak tahu. Puan rasalah kalau Puan tengok keputusan anak Puan berdasarkan PBD, Puan puas hati tak? Memang tak puas hati lah. Kenapa? Memang teruk keputusan dia. Okay. Kadang-kadang Puan ada tak macam cakap dengan cikgu-cikgu ke, tanya tentang keputusan anak Puan, macam tanya khabar, kenapa anak saya macam ni, apa semua? Ada tak Puan interaksi dengan guru kelas? Tak ada. Okay, good. Terima kasih Puan.